Okay gang, so kembali lagi bersama Transmatic Autobans. Alright, so hari ni kita kat cawangan pucung kita lah, macam kau tengok. Okay, cawangan pucung kita agak padat sikit okay. So hari ni kita nak update sikit progress kerja apa yang ada kat Autobans untuk minggu ni gang. Okay, so macam kau tengok kat sini, hari ni kita ada sebiji A-Class A250 okay, W176. So kereta ni datang kat kita orang dengan isu dia bawa laju, brake, kereta dia bergegar satu dengan ada bunyi benda longgar lah. Alright. Okay, customer ni daripada Rawang dia update kat kita orang, dia dah tukar dah brake pack dengan brake disc, full set dah tukar. Pakai sampai seminggu jadi balik semula lah. Okay. So ni nanti ke update dia. So kereta ni kita suspect steering rack punya isu lah, tapi masih dalam proses troubleshooting ataupun diagnose lagi. Dan macam kau tengok, kau pernah jumpa tak B-Class turbo gang? B-Class turbo betul aku tahu ni. Ni adalah B200. So ni adalah model B200 okay, W245. Ni adalah B200 turbo model turbo. Ni aku bagi tahu siap-siap B-Class adalah model yang rare. Lepas tu B200 turbo dia lagi rare punya barang kan. Okay, so kereta ni datang kat kita dengan isu tak ada power ataupun underboost lah. Okay, so kita dah check sistem turbo dia tak ada masalah. Boost dia semua ada, tak ada masalah. Kau bayangkan kau dah pakai kereta turbo, walaupun B-Class sekalipun tapi kau dah pakai kereta turbo tapi tak ada power. Mana maunya. Okay, so macam customer ni lah. So kita suspect isu dia adalah daripada sistem gearbox lah, tapi masih dalam proses troubleshooting ataupun checking lagi. Sebab kereta ni barang dia agak pelik sikit dan barang dia payah nak jumpa lah. Okay, dia dah tak ada barang baru dah jual. Okay, kebanyakannya adalah barang new old stock dan dia tak ada kat Malaysia lah. Barang ni kena order daripada luar negara. Sebab tu kereta ni masih dalam proses waiting untuk parts. Dan kita ada ni yang kita kau tengok ni baru masuk W213 E250. So kereta ni datang kat kita dengan isu. Dah pernah cerita sebelum ni, kau dah pakai Mercedes panas gang. Okay, so itulah yang isu dengan kereta W213 lah. Ni kereta ni baru sampai lagi, masih dalam proses troubleshooting, checking, kita tak check apa lagi, baru masuk lah. Okay, so apa itu nanti kita tunggukan. Okay, isu-isu. Okay, tapi boleh kata common isu jugalah. Okay, untuk 213, 205 aircon tak sejuk ataupun panas ni boleh kata common issue untuk 213 dengan W205 lah. Selalunya isu adalah isu bocor lah, cuma bocor kat mana tu kita biarkan kita punya technician daripada Jerman troubleshoot dulu kan. So W204 ni datang untuk servis ataupun major servis lah. So tak ada masalah, buat servis saja, buat major servis kat tu. Okay, dah ada tukar minyak hitam, minyak gearbox, minyak brake dengan juga minyak axle lah. And then last kali, tada, ni adalah GLA 45 okay. Jom tengok belakang. Okay, so macam kau tengok ni adalah model GLA 45 okay. Model GLA 35 okay, model yang ada turbo besar gerabak macam ni adalah model GLA 45 Right, so kereta ni datang kat kita orang dengan isu tak ada power ataupun underboost lah, dengan dia ada menyala tail light engine. Alright, so tapi ni pun dalam proses troubleshooting dengan kita punya chief engineer Khalil kita lah. Alright, so kepada korang pengguna Mercedes yang berada Pampiran Putrajaya dan juga Seberjaya, boleh roja kita orang Transmatic Autobans di Taman Putra Perdana Puchong. Untuk korang yang berada di Nilai Impian, Bandar Instek, Sendayan, boleh roja Transmatic Autobans di Nilai Impian geng. Apa roja?